Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Isnin 16 hari bulan 16 hari bulan Februari 2026 Masihi bersamaan dengan 28 Syaban 1447 Hijriah. Sekarang pukul 6.54 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Sepanjang hari ini saya tak ada buat apa. Mana tadi selepas pada buat video daily report, kata saya masuk maghrib, saya sembahyang maghrib, sembahyang isyak, masuk isyak, sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak tu barulah saya keluar pergi ke kedai fikri seperti biasa, minum malam seperti biasa. Hari ni, pagi ni Fikri tak buka. Dia pergi ke ada hal lain, dia bercuti mana tak buka pagi ni, tak buka kedai lah. Mana tadi sebab saya balik ke rumah pada pukul 11.50 malam. Lepas tu tidur dah ada pukul 1.20 malam, 1.20 pagi. Bangun pada 6.50 pagi. Bangun seperti biasa, gerak lah. Bangun 6.50 pagi, bangun mandi sembahyang subuh, kemudian makan sarapan, si goreng. Lepas tu tak keluar ke mana-mana, hujan tadi hujan lebat agak lah. Tak keluar ke mana-mana lah. Kedai Fikri pun tutup kedai pagi ni. Kemungkinan dia buka pada pukul malam esok lah kemungkinan. Tu pun gelap petang lah, ke petang esok dia bawa balik ke rumah, bawa balik ke sini buat. Jadi bercuti mana. Lepas tu panjang kita tak ada apa-apa. Sepanjang hari ni saya hanya edit video untuk beberapa channel saya lah. Dah sempat untuk beberapa channel saya dah edit video tu untuk di-upload lah. Dah berapa? Dekat 5 dah saya tadi. Untuk channel untuk channel saya tu, channel YouTube saya tu. Lepas tu sepanjang ni gitulah, tak ada apa dah hari ni lah. Semaya Zuhur tadi pada pukul 3.30, semaya Asar pada pukul 6 tadi. Lepas tu adik relax makan tu lah, makan nasi tengah hari apa semua. Lepas tu petang tak ada makan apa duduk adik terjenera tu, jenera lah. Lepas tu dah semaya Asar ni, penat ni duduk relax dapur, relax main tak ada apa. Pukul 6.50 saat ni baru teringat tak buat video daily report ni. Pada 6.54 ni terus buat video daily report ni. Okey, saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.